Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa dan seterusnya dapat meraihkan Aidilfitri. Semoga kita semua tergolong dalam golongan manusia yang sentiasa bersyukur. Aidilfitri ini dapat membuktikan keharmonian dan perpaduan yang utuh antara pelbagai kaum dan etnik. Marilah kita bersama-sama menjaga ikatan perpaduan ini agar sentiasa berkekalan hingga ke akhir hayat. Bagi mereka yang akan pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah di jalan raya dan ingatlah insan yang tersayang. 1 Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Di kesempatan ini, saya Siti Zakiah binti Muhammad Isa mewakili Dozem Wilayah Persekutuan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, khusus kepada warga Dozem di seluruh Malaysia.